Seorang juruterbang Malaysia Airlines ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas dipercayai cuba menyeludup lebih 70,000 pil ekstasi ke negara itu melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Sementara itu, seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup masuk kira-kira 25 kg dadah ke negara itu. Kerja gila, bai. Nak senang cepat. Seorang juruterbang Malaysia berusia 39 tahun kena tangkap di lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta sebab cuba seludup 26 kg dadah, lebih 70,000 pil ekstasi dan ada 4 gram syabu dalam beg tangan untuk guna sendiri. Masa kena tahan lepas terbangkan pesawat dari KL ke Jakarta, ujian kencing dia pun positif syabu, ekstasi dan kokain. Suspek ingat, lalu ikut laluan khas kru, penerbangan takkan kena periksa ketat, tapi kantoi juga. Dia mengaku ni kali ketiga dia buat kerja ni dan dijanjikan bayaran RM50,000. Polis Indonesia akan meneruskan siasatan bagi mengesan sindiket antarabangsa yang dipercayai terlibat. Dan berdasarkan hasil rampasan hari ini, difahamkan ianya telah berjaya menghalang dari penyalahgunaan dadah yang membabitkan lebih 130,000 individu. Ia juga turut mengelakkan dari berlakunya kerugian ekonomi dan sosial yang dianggarkan bernilai RM207.9 bilion. Polis syak dia ada kaitan dengan sindiket antarabangsa. Sekarang dia berdepan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup ikut undang-undang tegas Indonesia. Dalam pada itu, Malaysia Airlines dah lancarkan siasatan dalaman dan beri kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Pandai buat, pandailah tanggung.